Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke rancangan pendidikan online Cuk TV khas sepenuh bulan Ramadan. Bulan yang penuh keberkatan, keampunan dan rahmat. Ramadan bukan sekadar menahan lapar dan dahaga, tetapi juga masa terbaik untuk kita mendidik diri menjadi insan yang lebih berdisiplin, berakhlak mulia dan bertanggungjawab. Bulan Ramadan ialah bulan ke-9 dalam kalender Islam. Pada bulan inilah umat Islam diwajibkan berpuasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Puasa mengajar kita erti kesabaran, keikhlasan dan keinsafan terhadap nikmat yang sering kita miliki setiap hari. Selain berpuasa, terdapat banyak amalan baik yang digalakkan sepanjang bulan Ramadan. Antaranya ialah membaca dan menghayati Al-Quran, menunaikan solat dengan lebih sempurna, bersedekah dan membantu orang lain, menjaga tutur kata serta tingkah laku. Amalan-amalan ini dapat membentuk sasiah murid yang berakhlak mulia dan berjiwa penyayang. Walaupun berpuasa, murid tetap perlu menjaga kesihatan, fokus dalam pembelajaran dan mematuhi peraturan sekolah. Ramadan mengajar kita untuk lebih berdisiplin dalam mengurus masa, emosi dan tanggungjawab sebagai seorang pelajar. Sebagai kesimpulan, Ramadan ialah bulan mendidik jiwa, memperkukuh iman dan membentuk peribadi mulia. Marilah kita manfaatkan bulan yang mulia ini dengan melakukan kebaikan, menghormati antara satu sama lain dan menjadi contoh teladan yang baik di sekolah maupun di rumah. Saya, Cik Insya Sofia, mewakili Online Cuk TV mengucapkan semoga Ramadan kali ini membawa 1000 keberkatan buat kita semua. From me to you, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.